menemukan Afiq Fazal yang bebas. One touch football yang menarik. Oh, dan sentuhan Backson! Oh! Satu gol yang cukup luar biasa. Tetapi adakah jaringan ini akan dibatalkan kerana offside? Sisco Munoz mengatakan sesuatu kepada Razlan Jofriani. Oh, itu antara gerakan yang cukup baik. One touch Afiq, one touch Manuel Hidalgo, dan dua sentuhan. Dia cuba untuk delay seketika. Masuk ke dalam, Jerome menggunakan physicality yang agak baik. Masuk ke dalam, masih lagi Jerome. Oh, kelang kabut dibuatnya bagi sang pertahanan. Dan akhirnya Antonio Christian Claudia terpaksa mengeluarkan sahaja untuk menghadiahkan sepakan penjuru. Ya, ini kelebihan yang cukup ketara untuk Jerome Tamim. Membawa bola di kawasan tengah, masuk di kawasan bertahan pasukan JDT, dan satu lawan satu bersama Ferus sebentar tadi. Tak membawa bola itu masuk dalam kawasan yang lebih baik kawasan kotak penalti, tapi sayang percubaan beliau tidak tepat. Bagaimana dia melepaskan diri daripada Ferus. Oh, masuk ke dalam, cantik Copedo. Dua option dalam kawasan penalti. Disia-siakan peluang. Itulah big chance yang pertama dalam perlawanan pada malam ini, saudara. Ramadan Saifullah. Cantik antara itu, Joao Pedro mungkin antara lawan yang dapat dilakukan. Oh, satu interception yang cukup penting Edi Safarilov. Jika tidak, mungkinkah itu Kuching City 1 jadi 3-0? Jika tidak, kerana Edi Israfilov. Tapi Arif Farhan perlu diberikan kredit membuat hantaran lolos yang cukup baik. Switch semula kepada Yuki Panigawa. First touch kemas, terus mencari Ramadan yang bebas. Satu rempatan jarak jauh yang memerlukan perhatian Syian Azmi. Ya, melalui gerakan ini penguasaan bola yang cukup seimbang daripada pemain Kuching City. Jerome Paku Tamim, jarak jauh, percubaan yang agak baik, tipping, dan dapat dibaca dengan agak baik oleh Aziz Nazri. Ya, satu perkara pengalaman yang ada. 3 lawan 2 pada ketika ini. 3 lawan 3 barangkali. Masuk ke dalam ke sebelah kiri. Joao Pedro katak. Oh, sayang. Selamatkan JDT daripada bolos 2 kali dalam babak pertama ini. Ya. Selagi Kuching tidak memanfaatkan peluang ini. Satu kerisauan dari jarak jauh. Oh, slip. Mungkin peluang. Tidak clearance. Rodney Galvin. Jerome Paku Tamim dengan satu chip diselamatkan Syian Azmi. Satu big moment dalam perlawanan ini. Oh, inilah yang kita katakan end to end. Belum habis kita menyaksikan ulang tayang sebentar tadi. Dan kini JDT pula dari sebelah kiri. Sudah pun masuk ke dalam box. Bahaya kedudukan ini, percubaan terus. Diselamatkan Aziz sekali lagi. Wow. Dan ini peluang daripada Guilherme cuba membuat sepakan lancongan untuk menewaskan Aziz, tapi bacaan cukup baik. Dan ini kalau kita lihat Jerome Tamim buat lari yang cukup baik dalam kawasan kotak penalti. Rata-rata ini yang merindukan Arif Aiman. Tapi sebelum itu, Kuching City melancarkan serangan di sini. Mungkin situasi 4 lawan 5 antara lawan. Ada sentuhan daripada Gobin. Adakah penalti dihadiahkan di sini? Wow. Namun sudah pasti akan diperiksa oleh VAR. Betul, tapi gerakan ini cukup baik. 3 pemain saja yang melakukan gerakan ini. Zainal Asri. Penampilan buat kali pertama Ramadan Saifullah akan terlepas peluang. Dalam babak pertama itu mempunyai peluang untuk menebus kesilapan itu dengan one kick menerusi sepakan penalti. Dia diberikan kepercayaan, dia diberikan tanggungjawab berhadapan penjaga gol yang ada 20 clean sheet dalam 28 perlawanan. Bukan mudah. Tekanan dirasai pada ketika ini. Berhadapan juga dengan ribuan penyokong Boys of Straits di belakang gawang Saudara Taksim itu. Mampukah Ramadan Saifullah melakukan jaringan untuk Kuching City? Oh, terlepas. Peluang yang dapat dihasilkan di sini dari sebelah kanan. Oh, cantik. Marcos Guilherme. Harimau Selatan mengganas lewat di Bukit Jadil dan menunjukkan kualiti yang kita kenali selama ini. Satu chip, one touch. Kuching City boleh mendapat mereka percubaan Arif Aiman. Oh, tak lengkap. Tak lengkap. Kalau Mr. MVP melakukan penampilan selepas 186 hari dan tidak melakukan impact seumpama itu. What a player. 6 bulan kita menunggu. Kecederaan hamstring yang membelenggunya setengah tahun. Tapi lihat di